Hari ini apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru tuan-tuan di Kuala Lumpur. Ini saya nak ulas sikit. Itu adalah prelude kepada URA ni tuan-tuan. Kalau dia boleh buat begitu di Kampung Sungai Baru tanpa URA, kalau URA ini diluluskan 10 kali ganda lebih teruk daripada itu. Dia Alostar ni pun nanti tuan-tuan, kalau URA mereka boleh ambil tanah itu dan halau kita keluar. Di Kuala Lumpur dah jadi begitu. Kita buat rumah untuk anak cucu, silap bulan tiba-tiba dia declare tanah itu untuk dia acquire dan kita kena keluar. Dan apabila kita tengok Kampung Sungai Baru, mereka salahkan siapa tuan-tuan? Salahkan kerajaan lepas. Salahkan kerajaan Perikatan Nasional. Ini saya nak cakap sikit. Dalam TikTok ini, dalam Facebook, mereka tengah tengok ini, saya nak cakap pada mereka. Dia kata apa? Dia kata Land Acquisition Act itu, Akta Pengambilan Tanah itu di Gazette Section 8 oleh Kerajaan Perikatan Nasional, dia cakap macam itu. Iaitu tahun 2021 sampai kesian Datuk Seri Syahidan. Mana Datuk Seri Syahidan? Teruk dia kena balon tuan-tuan. Okey, saya nak cakap sikit lah. Akta itu ataupun Land Acquisition Act itu pada ketika itu, apabila diwartakan Section 8 itu, maka title itu dipegang oleh kerajaan tuan-tuan, oleh pejabat tanah dan galian. Sementara urusan pampasan ini diuruskan. So title kertas itu kerajaan yang pegang. Belum lagi bagi pada pemaju. Kalau kerajaan yang pegang title itu, maka kerajaan juga boleh buat keputusan sama ada nak bagi balik kepada owner atau kerajaan develop sendiri, betul? Tapi apa yang berlaku tuan-tuan selepas itu? Selepas itu, tiba-tiba satu hari ada pihak ini bagi geran kepada pemaju terus. Saya nak bagi tuan-tuan tahu bila geran kepada pemaju ini dibagi. Bulan April 2024. Geran kepada pemaju ini dibagi pada bulan April 2024. Bila geran pemaju dah dapat, kerajaan dah tak boleh buat apa. Kalau geran itu masih ada dengan pejabat tanah dan galian possession itu, kita boleh buat sesuatu. Kerajaan boleh panggil balik, serah balik atau kerajaan develop sendiri. Tetapi sebab itu saya nak tanya kepada puak-puak ini, puak-puak PH Madani ni, Bawau, Rawau, Alip mana yang bagi geran ini pada pemaju tuan-tuan? 2024 tu kerajaan mana tuan-tuan? Siapa Perdana Menteri? So sebab itu saya nak cakap pada Noor Ibrahim, dia tak ada ni tuan-tuan, dia kat overseas. Dia bagi arahan kepada menteri dia jangan pergi overseas, betul? Sekali dia pergi overseas, itu saya cakap Anwar ini. So saya nak cakap, apabila geran itu dibagi atas nama pemaju, maka macam mana? Sebab itu mereka diusir. Kita tanya Menteri Wilayah, dia kata kerajaan hanya menjalankan perintah mahkamah ke atas Order 89. Order 89 ni apa? Mengusir squatters. Macam mana mahkamah boleh keluarkan? Yalah, sebab geran itu atas nama pemaju dah. Kalau geran itu belum atas nama pemaju, atas nama PTG, mereka boleh usir ke tak boleh usir? Tak boleh. So, saya nak tanya sekali lagi, siapa Bawau, Rawau, Alip yang keluarkan geran ini? Bawau, Rawau, Alip tu apa tuan-tuan? Saya tak nak sebut dekat sini kan, saya sebut macam kata kasar kan pula. Ini majlis ini tuan-tuan. Tapi itulah dia, kadang-kadang kita orang Melayu ni asyik berlembut, kita ditolak beransur-ansur, betul tuan-tuan? Kadang-kadang kita kena panggil juga mereka ni barua, betul tak tuan-tuan? Sebab siapa yang keluarkan geran itu? Bulan April 2024. Tadi saya cakap dengan peguam yang mewakili penduduk-penduduk ini, dia tunjuk saya geran itu. 2021 memang kita warta Section 8, tapi bila kita warta, tanah itu adalah hak milik kerajaan, hak milik PTG. Pada ketika itu kita masih boleh berbuat sesuatu. Tapi bila geran dibagi 2024, habislah, betul tak? So sekarang apa kita nak buat? Okey, betul, sokong. Bila tukar kerajaan, kita kena lantik Perdana Menteri, betul? Perdana Menteri daripada mana tuan-tuan? Betul lah. Kan nanti Perdana Menteri daripada orang lain kan sakau pula, betul? Parti mana yang paling kurang sekali rasuah tuan-tuan? So sebab itu tuan-tuan, saya cakap. So macam mana nak selesaikan perkara ini? Bila kita tanya kerajaan, macam-macam alasan, tak boleh selesai lah, perintah mahkamah lah dan sebagainya. Saya nak bagi satu penyelesaian. Saya dah bercakap dengan peguam-peguam tadi. Penyelesaian dia macam ni. Sekarang ini, siapa yang tengok dalam itu, saya nak cakap Zaleha, Makcik Leha tu. Cik Leha, tengok sikit apa saya cakap ni, Cik Leha. Cik Leha cakap itu hari, ada je Melayu mampu beli. Dia cakap, Melayu mana yang mampu beli ni? Saya nak tanya dia. So Cik Leha cakap, dia cakap apa? Dia kata tak boleh buat apalah.
Itu perintah mahkamah dia kata. Kerajaan boleh buat sesuatu. Sebab apa tuan-tuan? Dalam kes Kampung Sungai Baru ini, ada peguam ini mewakili penduduk yang tak bersetuju ini telah filekan writ saman sekarang tengah berlaku di mahkamah. Writ saman ni mempersoalkan sama ada lot itu, Seksyen 41 lot 1691 ini di Kampung Sungai Baru itu 7 hektar itu sama ada ia termasuk atau tidak dalam Malaysian Agricultural Sultanate Land itu atau tanah rizab Kesultanan itu. Kalau masuk, dia tak boleh bagi pada maju, tuan-tuan. Pada tahun 1977, pejabat tanah pada ketika itu telah keluarkan geran untuk keluarkan plot ini dan bagi geran-geran kepada orang-orang ini cara pajakan pada ketika itu. So sekarang ini, peguam ini argue, dia kata itu tak sah bad title. Dan apa geran yang dibagi pada pemaju ini pun bad title. Sebab tahun 1977 tak sepatutnya pejabat tanah buat begitu. Sebab lot tanah ini termasuk dalam tanah MAS itu. Tanah yang Sultan bagi itu. Sebab dalam dia punya asal punya geran itu ada double dot dash. Apa yang biasa deal dengan pejabat tanah tahu. Double dash dot ini mewakili tanah rizab Melayu atau tanah kesultanan. Kita tak boleh buat macam itu. Tak boleh bagi So sekarang dia agree begitu. Now dia saman pejabat tanah. Dia kata pejabat tanah secara salah telah membagi geran. Pada tahun 1977, alienate mendaftar tanah ini. Dan daripada tahun 1997 sampai tahun 2024 itu hari, of course kerajaan tak nak buat apalah. Tak nak cakap PTG buat salah sebab penduduk 200 lebih orang itu masih occupy tanah itu. Kalau kerajaan kata silap buat salah, habis ambil geran, orang marah, betul tak? Tapi sekarang keadaan dia dah lain, tuan-tuan. Geran ini berpindah tanah kepada pemaju. So apa Menteri Wilayah ataupun kerajaan Anwar Ibrahim boleh buat sebagai menteri? PTG ni, pejabat tanah dan galian ni bawah kerajaan ke bawah siapa, tuan-tuan? Bawah kerajaan. Dia suruhlah PTG ni mengaku yang dia buat salah 1977, betul tak? Kalau menteri boleh cakap macam itu dan PTG mengaku, habis, tuan-tuan. Okey. PTG mengaku ada kesilapan berlaku di alienate tanah tu 1977, maka apa-apa geran yang berlaku selepas itu sebenarnya void, tak sah. So maksudnya kalau geran itu tidak sah, maka geran yang dibagi pada pemaju pada bulan April 2024 itu sah ke tidak, tuan-tuan? Tidak sah juga. Tidak sah. So Anwar Ibrahim boleh bagi tahulah PTG, mengakulah kau buat salah, betul tak? So siapa yang boleh buat sesuatu, tuan-tuan? Kerajaan mana? Anwar Ibrahim dengan Zaliha boleh buat sesuatu ke tidak? Boleh. Tak nak atau tak nak je, betul? Sebab itu kita kena lawan mereka ini, tuan-tuan. Kita kena lawan mereka ini. Amin.